Network School sedang melindungi warga negara Israel. Bila aku tengok isu Network School ni, aku rasa founder dia tersilap langkah sedikit lah bila dia beria macam nak bercabar kerajaan kita. Sebab apa? Sebab bagi aku sebenarnya, bila pihak immigration dia menyiasat dakwaan yang dibuat oleh orang awam, sebenarnya dia menunjukkan bahawasanya negara kita ada undang-undang yang bagus, negara kita ada penguatkuasa yang bagus yang boleh bertindak bila ada aduan dibuat kepada pihak berkuatkuasa ni. Okey, sekiranya kau bacalah visi dan misi daripada Balaji ni sendiri kat dalamnya dia blog post kenapa dia pilih negara kita sebagai negara destinasi untuk dia bangunkan Network School ni, semata-mata sebab dia cakap satu, kita dekat dengan Singapura, nombor dua, sebab kita punya vision untuk jadi satu negara yang memang fully digitalized dalam masa 20 tahun akan datang, nak ingin menjadi techpreneur dalam masa 20 tahun akan datang. Dan nombor tiga, dia katakan bahawasanya negara kita memang ada undang-undang yang bagus dalam penjagaan keselamatan rakyat. So bila kau tengok benda ni kan, bila kau tengok fakta ini, kau tahu bahawasanya antara negara-negara yang mungkin ada kat dalam dunia ni lah, ataupun yang mungkin ada kat rantau Asia ni, bukan semua negara yang mana ada mekanisme undang-undang yang bagus untuk melindungi interest pelabur-pelabur yang masuk ke dalam negara ni untuk berniaga. Okay? So apabila Network School ini didatangi oleh pihak immigration untuk disiasat kerana ada asas untuk kata kemungkinan Network School sedang melindungi warga negara Israel yang menggunakan second citizenship daripada negara yang kita Malaysia tak ban, ia merupakan satu tindakan yang wajar dan ia menunjukkan sebenarnya kepada Network School dan kepada founder Network School betapa hebatnya penguatkuasa kita. Asalkan ada aduan yang valid, memang dorang boleh siasat. Okey, dan ini merupakan satu usaha jugalah daripada pihak kerajaan, aku rasa, untuk tunjukkan kepada semua orang bahawasanya bila ia melibatkan tentang keselamatan negara, bila ia melibatkan kedaulatan negara, maka isu-isu seperti ini memang akan disiasat secepat mungkin supaya isu ini tidak menyusahkan mana-mana pihak di kemudian hari. Dan sekiranya lah aku investor, sekiranya aku nak invest kat mana-mana tempat dan aku tengok bahawasanya reaksi penguatkuasa dekat situ bagus, aku tengok undang-undang berkaitan dengan immigration pun bagus, memang semua sistem dalam kerajaan dia berfungsi dengan baik untuk menitik beratkan hak rakyat dia dalam negara itu, maka aku sebagai pelabur lah boleh rumuskan bahawasanya negara ini memang bagus dalam menjaga hati rakyat, dalam mendengar suara rakyat. So bila kita berhadapan dengan peluang untuk invest kat negara-negara seperti ini, kita tak perlu risau. Sebab apa? Sebab perkara-perkara seperti tiba-tiba ada immigration datang kat kedai kau, tangkap orang tanpa justifikasi, tangkap orang, pukul orang depan kedai tanpa justifikasi, tidak akan berlaku dalam negara kita. Sebab kita bukan negara paria. Okey, kita negara yang ada undang-undang, yang respect kepada undang-undang, dan pelabur tak perlu takut untuk datang ke negara kita. Sebab apa? Sebab sekiranya pelabur ada masalah undang-undang, pihak-pihak yang sama, yang efisien ni jugalah yang akan memberi bantuan dan pastikan hak pelabur-pelabur ni ditegakkan. Okey, bagaimana dengan pendapat korang?